Baik, Arau last Yang Muhammad, saya minta penjelasan. Pertama sekali saya berdoa kepada Allah semoga PMX dan juga timbalan cepat sembuh. Kami sentiasa berniat baik dan baik sangka. Yang keduanya, Yang Muhammad, laporan ini 14 sampai 20. Tapi sebelum 14 sampai 20, ada lagi seorang menteri di situ. Menterinya ialah daripada Bagan, Menteri Kewangan. Tidak dimasuk dalam laporan RCI. Padahal itu terlibat dengan urus harta jemaah sedang berhad yang melibatkan harta tabung haji telah diuruskan oleh pihak lain. Tetapi oleh kerana saya tertarik hati dengan Mak Sabuk, Yang Berhormat sebut kawasan Yang Berhormat. Kota Raja, yang telah menyebut bahawa sesungguhnya orang yang telah menyelamatkan tabung haji ini ialah Lim Goeng. Bagan. Dia sebut Lim Goeng sini. Saya gini Arau dalam nama ni Arau boleh bahas lagi. Ya. Sebab yang ni dah melangkah bukan tajuk substantif ni. Saya nak sebut bahawa RCI ni sendiri. Jadi apa permintaan Arau ni? Cadangannya ialah Permintaan Arau apa dia? Bukan nak penerangan. Saya nak tanya apa yang Arau nak minta. Ketua Majlis. Arau nak minta apa? Yang telah mengeluarkan kenyataan Betul. sebelum dia keluarkan kenyataan. Arau dengar saya. Arau bangun. Arau dengar saya dulu saya cakap. Arau bangun nak minta apa dari saya? Ya. Apa dia? Saya nak cakap supaya ianya ditangguh. Itu saya faham. Sila duduk, cukup. Bagi alasan sikit. Okey, faham. Speaker. Jangan kedekut. Ulangan speaker. No. Boleh bagi sebelah sini pula speaker. Semasa saya berkempen, sakitnya sampai hari ini tau. Berkempen di Negeri Sembilan, tiba-tiba keluar berita RCI. Sebab itu saya kata, kalau kita bangun, nak minta apa dari speaker? Kalau nak cerita, selagi Yang Berhormat ada masa, ceritalah. Sebab saya tak ada di Negeri Sembilan. Saya tak dengar. Jadi Yang Berhormat boleh cerita detail. Pukul 10.05 dia kata yang ni. 10.11 dia kata, boleh yang tu. Tapi waktu Yang Berhormat berbahas. Sekarang ni Yang Berhormat bangun dan minta apa dari saya? Mencadangkan supaya cadangan daripada ketua WIP itu disokong. Noted dan terima kasih. Baik. Dan alasannya seperti Baik, itu. saya dah ambil. Alasan tak ambil bagi. Kena bagi Boleh speaker, ulangan speaker. Saya nak Satu alasan, Yang Muhammad. Dah lah tu Arau. Bila laporan ini dikeluarkan, saya duduk berkempen Negeri Sembilan, tiba-tiba keluar ada orang sakau. Sekarang lah Arau, nak bahas sekarang lah Arau. sebab tu saya kata Arau. Sebab orang Negeri Sembilan, orang UMNO, Nak bahas sekarang lah Arau. Baru langat. Dan kita telah menang dengan cemerlang. Menang dengan cemerlang. Arau 1, Arau 2. Saya minta duduk Arau. Dia minta duduk. Arau sila pelan duduk. Tak boleh bagi alasan keluar. Tak boleh lah, dapat duduk lah. Jadi kita anggap RCI ni ialah sakau. Okey lah tu kalau nak Okey, semua sakau. saya bagi last kali ulangan Speaker, 2 minit. Saya nak minta petua daripada Tan Sri Speaker, Peraturan Dewan. Nanti dah lah. Okey. Saya nak minta petua daripada speaker. Saya baca dalam buku peraturan ni, dia kata ketua majlis boleh minta untuk mengadakan persidangan ni. Tapi tak semestinya ketua majlis kena ada dalam ni. Sebab dia tak sihat. Dia bukan ketua majlis, dia Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri. Saya betulkan tu, dia Perdana Menteri. Cuma kabinet ni dia bekerja secara kolektif. Kalau Perdana Menteri tak ada, timbalan Perdana Menteri ada. Dia boleh jawab. Menteri Kewangan ada. Menteri Agama ada. Dia bekerja secara kolektif. Jadi apa masalahnya? Kan, saya rasa kita teruskanlah persidangan ni. Sebab kawan-kawan kita daripada Sabah, daripada Sarawak dah mari ni kan. Belanja hotel, belanja minyak, belanja kapal terbang ni. Ini papan nak bagi rugi ni. Bagi dah Duduklah. Terima kasih. Duduklah, rugi masa. Baik, duduk. Cakap macam orang apa ya? Orang apa? Last. Orang apa? Orang apa? Ada kurang sikit lah. Orang apa? Speaker. Ini rakyat Malaysia tengoklah ni, sikap ni. Tak ada adab, tak ada akhlak. Dah tua. Speaker. Dah tua, tak ada adab, tak ada akhlak. Cakap Yang Muhammad. Baik, saya yakin kalau saya pergi ke bawah minta IC masing-masing, pastinya umur lebih daripada 50 tahun. Pasti. Yang pastinya umur lebih 50 tahun. Amat memalukan. Silakan. Speaker.